bagi pihak PAS negeri Kelantan lebih dulu ucap terima kasih kepada semua penyokong kita daripada semua bangsa dan daripada berbagai-bagai bisa tengok demo. ini berjalan bersama saya bukan Tak ngai dah malam ni. Ngai. Mandi Ugai ini adalah satu tangga kita untuk sampai ke Putrajaya. Walaupun duduk di hulu Kelantan, tapi kalau menil Mandi Ugai, mesejnya ialah rakyat Malaysia, bandar baik, di kampung baik, hulu baik, dalam kawasan bandaraya baik, telah menolak UMNO Barisan Nasional. Jadi insya-Allah kita akan menang di Mandi Ugai. Kerana di penanti UMNO sendiri dia telah mengaku dia tak berani nak lawan. Di Mandi Ugai dia ingat dia boleh guna duit. Senjata UMNO yang pertama dalam dunia ialah duit, bukan akidah. Jadi dia akan gunakan duit. Kononnya orang Mandi Ugai ni tak cukup duit. Tapi ada takut semua masuk dalam kampung-kampung di Mandi Ugai. Durian kunyit orang Mandi Ugai RM15 1 kilo. Kalau durian kunyit dia boleh jual RM15 1 kilo. Sebiji 2 kilo RM30 sebiji. Pemimpin UMNO tak lagi makan durian kunyit, bila dia beli durian kunyit dia terkejut RM30 sebiji. Itu baru durian kunyit orang Mandi Ugai. InsyaAllah Mandi Ugai ni rakyat dia memilih Islam lebih daripada harta dunia. Seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Wala taj'al dunia akbar hammina. Jangan jadikan dalam hati kami dunia lebih penting. Dalam politik Malaysia, UMNO lah yang meletakkan dunia lebih atas daripada agama. Perjuangan kita meletakkan keadilan berasaskan Islam lebih tinggi daripada dunia. Dan inilah syarat untuk kita memerintah dunia ini. Apabila dunia di bawah tapak kaki kita boleh mentaati bukan saja Kelantan, insya-Allah Tuhan akan berikan kemenangan seluruh Malaysia. Tapi kalau dijadikan dunia sebagai mahkota dalam diri kita, dalam jiwa kita seperti parti UMNO, ini adalah tanda kehancuran. Bulan ini adalah bulan Rajab, bulan perjuangan, bulan Nabi kita menerima perintah yang paling tinggi, paling agung, yaitu salat yang asalnya 50 rakaat, tetapi dengan ihsan Allah SWT dikurangkan jadi 5 rakaat, tetapi pahalanya 10 kali ganda, yaitu 50.